Korang tahu tak, dompet boleh buat korang sakit belakang. Korang perasan tak, bila korang duduk dalam keadaan ada dompet dalam poket korang, dia akan menyebabkan struktur pada tulang belakang korang ni akan menjadi tidak seimbang. Kita boleh nampak kat sini daripada paras bahu. Bahu kanan akan sedikit tinggi daripada bahu kiri. So, ini menunjukkan bahawa struktur tulang belakang kita ni tidak sama rata dan tidak seimbang. Situasi ini walaupun kita nampak kecil kan, sebenarnya bila kita buat benda tu secara berhari-hari, setiap hari, bertahun-tahun, sebenarnya itu yang menyebabkan salah satu punca kenapa korang sakit belakang. Kalau kerja korang bukan kerja yang berat ataupun kerja yang tidak duduk lama, tapi korang kerap rasa sakit belakang ataupun kerap rasa sakit pinggang, sebenarnya kemungkinan besar salah satu punca yang menyebabkan korang sakit belakang, sakit pinggang tersebut adalah disebabkan oleh dompet korang sendiri. So sekarang ni, cuba korang ubah cara hidup korang. Elakkan daripada meletakkan dompet dekat poket belakang korang bila korang duduk. So, cuba cek sekarang sama ada dompet ataupun tidak dekat poket belakang korang. So, apa lagi? Ubah.